Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Berita 101, sumber berita terkini dan tepat untuk anda. Hari ini kita bincangkan topik hangat. Ramai penerima bantuan sara hidup atau SARA bertanya sama ada bayaran bagi bulan pertama tahun 2026 akan dibuat pada 1 Januari 2026. Seperti lazimnya, bayaran setiap bulan dilakukan pada hari pertama bulan tersebut. Setakat ini, masih belum ada pengumuman rasmi daripada pihak berkuasa yang menyatakan tarikh pembayaran SARA 2026 untuk bulan Januari. Berdasarkan maklumat semasa, kemungkinan besar bayaran tidak akan dibuat pada hari pertama bulan ini. Ini kerana proses kelulusan STR 2026 masih dalam penantian dan kelayakan bantuan SARA 2026 bergantung kepada status kelulusan STR. Banyak mesej yang kami terima dari penerima yang benar-benar memerlukan bantuan seperti warga emas yang uzur, tiada kemampuan bekerja atau tiada sumber sokongan keluarga menanyakan bila bantuan akan disalurkan. Mereka berdepan ketidakpastian kerana mengharapkan bayaran secara tetap setiap bulan untuk menyara kehidupan harian. Secara ringkasnya, status di dalam portal MySTR kini menunjukkan tiada rekod bagi kebanyakan pengguna. Itu bukan bermakna anda tidak layak. Ia masih menunggu semakan kelulusan STR 2026 dan akan dikemaskini apabila proses tersebut selesai. Jangkaan kini ialah keputusan kelulusan STR mungkin hanya diketahui sekitar pertengahan atau penghujung bulan Januari ini. Setelah itu, barulah status kelayakan SARA 2026 boleh ditentukan dan bayaran bagi bulan Januari akan dibuat. Walaupun begitu, kemungkinan bayaran awal masih boleh berlaku sekiranya pihak yang bertanggungjawab dapat menyiapkan semakan lebih cepat dari dijangka. Bagi penerima yang risau sama ada perlu memohon SARA 2026 atau tidak ada permohonan khas dibuka untuk bantuan ini. Sistem kelayakan masih bergantung kepada data STR 2026 dan kategori seperti miskin atau miskin tegar yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pastikan data anda dalam sistem seperti e-Kasih adalah tepat kerana kriteria pendapatan dan kriteria lain akan mempengaruhi kelayakan sebenar. Kesimpulannya, buat masa ini bayaran SARA untuk bulan Januari 2026 dijangka lewat dari 1 Januari dan kemungkinan besar hanya akan dilaksanakan sebaik sahaja keputusan STR dikeluarkan. Semua penerima berada dalam situasi yang sama, tiada rekod dipaparkan buat masa ini dan pengumuman rasmi masih ditunggu. Kami akan terus memaklumkan perkembangan terkini sebaik sahaja maklumat rasmi diumumkan. Tinggalkan komen di bawah jika anda ada soalan atau pengalaman untuk dikongsi. Terima kasih kerana menonton Berita 101. Jumpa lagi di laporan seterusnya.